Okey, Assalamualaikum apa-apa semua. Jadi untuk video kali ni aku nak tunjuk hampa, bukan aku tunjuk, aku nak share hampa modifikasi lah. Modifikasi tu. So hari ni kita akan buat dua benda lah. Kita akan tukar side mirror dan juga kita akan pasang handguard. Handguard. Ni semua ni sebab aku dah orang kata apa, terracun dengan kawan-kawan lah. Jadi mereka pakai beli pasang dan aku rasa benda ni perlu, jadi aku pun beli. Ni handguard lah. Handguard aku dah order baru sampai. Simple je. Okay, handguard ni aku rasa memang perlu. Sebab apa? Sebab aku bawa, bila aku ride pagi-pagi pergi kerja ataupun aku ride waktu malam, memang terasa lah tangan tu sejuk. Angin tu kan sejuk lah. Angin duk bertolak tangan kita tu. Satu lagi sebab motor aku tak ada heater. Dekat tengah tak ada heater. Yang kedua ni daripada Bike Empire. Ni pun sama terracun dengan kawan-kawan jugalah. Okay. Jadi tengok kawan-kawan pasang, kita tengok macam smart lah. So aku pun beli satu. Jadi untuk video kali ni kita nak pasang dua-dua ni, side mirror dan juga handguard. Okay. Pertama sekali kita kena buka dululah dia punya plastik ni. Buang plastik dia ni dulu. Okey. Handguard ni simple lah aku beli. Dia tak ada apa perkataan Aveta apa semua, tak ada. Dia ada satu lagi model yang ada tulis Vanguard apa semua. Ni tak ada. Okey. So yang ni dia punya klip, dia punya ni penyambung dia. Kemudian dengan dia punya skru lah. Okey. Skru dia dengan dia punya penyambung ke handle tu lah. So kita akan pasang lagi. So yang ni chamber. Kemudian ni side mirror lah. Okey, sama juga side mirror. Kita akan pasang. So ini dah sekali dengan extender. Extender sebab apa? Sebab sangkut. Kalau tak pasang extender ni, nanti sangkut kat sini nanti. Dia ada apa nama wire ni, sangkut. Jadi kita akan pasang extender. Alright. So jom kita pasang. So first kali kita akan buka side mirror lah. Kita buka side mirror dulu. So pakai 14. Kita akan pakai 14. So kita akan buka. Yang ni kamera 360 punya. So ni pun kena bagi ke tepi sikit. Jadi tak kacau lah masa pasang ni. Okay. So kita buka dulu side mirror. Kemudian yang ni lah, yang ni pun kita buka juga. Yang ni pun sama 14. Okey. Okey, sekarang ni kita nak pasang handguard lah. Ni nak pasang handguard. Kita kena buka dulu lah dia punya knob untuk handle ni. Bukan handle ni, apa, throttle ni. So buka knob dia dulu.
Okey. So sekarang ni kita dah pasang side mirror. Side mirror dia ada dua kompartmen lah. Bahagian satu, bahagian dua. Side mirror dia lah. Okey. Jadi sekarang ni masalah dia adalah dia tak boleh pasang lah sini. Sebab sangkut ni kabel ni. So tak boleh pasang lah. Jadi kita akan pasang extender lah. So ada extender daripada Naughty Boy. Extender daripada Naughty Boy. Kita akan pasang extender lah. Okay, sekarang ni kita nak ejah lah, tengok bagi dia straight. Okay guys, so ni kita dah pasang lah. Kita dah pasang side mirror kanan, ni kiri lah. Okay. So yang ni dia punya extender. So yang ni side mirror dia lah. Alamak. Oh, baru nampak garang tu ya. Handguard, minta maaf, handguard tak boleh pasang. Sebab apa tak boleh pasang? Sebab dia ada satu skru dia tak bagi. Skru yang nak pegang antara handguard tu punya tepi tu dengan knob ni dia tak bagi. So tak muat. Bukan tak muat, dia akan bergerak sekali. So yang ni side mirror dia dah pasang. So untuk video kali ni nampaknya saya pasang side mirror je lah. Okay. Nampak. Alamak, bau garang sikit kan. So yang ni yang asal lah. Yang ni yang asal. So yang ni side mirror yang asal. Ni side mirror yang asal lah. Kalau yang asal ni dia nampak capang sikit lah. Okay. Ni yang asal lah. Ni yang baru. Okay. Ni beza lah yang asal dengan yang baru. Jadi ingat setakat tu saja. Untuk Insta360 aku tak pasang lagi. Sebab aku nak test dulu tengok okey tak okey. Sebab yang ni pun jenuh ejah tadi ni. Tak nak bagi sangkut. Takut sangkut. Mula kita pusing kan. Ni takut sangkut ni. Sangkut dengan windshield. Nasib baik dah adjustable. Jadi kita boleh laras lah. Kita boleh adjust dulu. So ingat setakat tu saja untuk video kali ni. Terima kasih banyak. Side mirror anak hantu.